Okey, alhamdulillah rezeki nelayan di Sungai Perak Alhamdulillah rezeki nelayan di Sungai Perak. Okey, hari ini nelayan dapat mendaratkan seekor ikan patin buah. Ikan patin buah bersaiz gorgon lah bagi saya. Bersaiz yang padu. Okey, 5 kilo lebih 5 kilo lebih patin buah. Okey, alhamdulillah Koma kalau mana-mana yang nak kenal lah macam mana rupa patin buah. Okey, inilah patin buah Sungai Perak. Okey, ekor dia agak merah. Okey, kepala dia agak jerung sikit. Okey, lepas tu kita tengok dia punya sondak, dia punya ni semua tajam Okey, dan sini kita akan belah perut dia. Kita akan belah perut dia ni, kita akan tengoklah. Okey. Mana rupa ikan patin buah dekat sini cantik bos. Tengok. Cantik gila bos patin buah dia. Melendui perut dia bos, melendui. Okey, sekarang ni kita akan potong. Okey, kita akan tengok dia punya dalam perut. Alright. Kita tengok padu padu. Memang betul-betul padu. Tuh, daging dia saja padat padat. Daging dia saja padat. Ini kalau siapa dapat ni padu jak mat. Saiz dia 5 kilo 250 saiz dia. Dekat 2 kilo dekat 5 kilo 300. Alright, ini kita akan belah dalam perut dia ni. Okey. Sekarang ni kita tengok isi dalam dia ni. Mana rupa. Tapi musim ni bertelur boleh katakan semua. Maknanya ikan ni dah membiak lah di Sungai Perak. Okey, alhamdulillah Okey, ini isi dalam dia. Mantap mantap. Okey, alhamdulillah rezeki nelayan di Sungai Perak. Jarang tak padu. Koma kalau nak kenal patin buah paling senang. Koma tengok ni di bawah dia ni. Nampak tak jalur-jalur ni? Kalau ada jalur-jalur ni confirm patin buah. Itu saja. Kalau ada jalur-jalur ni. Kalau tak ada jalur-jalur ni bukan patin buah lepas tu koma tengok dia punya ni warna silver. Tu adalah patin buah. Okey, mantap mantap. Okey, pada koma-koma yang mana berminat nak mencarikan Sungai Perak, kalau koma tak tahu nak cari kat mana, koma cari sahaja di kedai runcit Teluk Perang ataupun pembekal ikan liar Sungai Perak pembekal ikan liar Sungai Perak. InsyaAllah garanti. Kalau ada ikan saya akan bagi. 18 hari bulan ni kita akan buat post. Hari Isnin ni lah kita akan buat post. Okey, mana-mana yang nak order post tu boleh order terus lah. Okey, mantap. Rezeki tak salah alamat.